Confused. Okey Untuk tu sebab kenduri kau akan dapat satu set rangka ayam, nasi lemak ada 3, telur ada 3, kau dapat ayam, tu dapat semualah. Banyak nampak. Memang penuh, memang puas hati Jadi kita tengok nasi goreng melantak pula. Confused. Okey, untuk nasi melantak kau akan dapat 3 cup nasi goreng campur, ada 1 ayam melangka, ada 3 ayam goreng. Lepas tu termasuk dengan ikan masinnya, termasuk dengan dia punya supnya, semua apa memang nanti akan dapat penuh. Cup dia besar, bukan cup kecil. Memang 3 ke 4 orang untuk buka puasa memang boleh makan nasi goreng kampung. Bukan kita pakai nasi goreng Cina ke apa, tak ada, kita pakai nasi goreng kampung. Untuk nasi goreng melantak. Apa nama nasi goreng ni? 26 minit, 25 minit lagi untuk kan, insyaAllah Alhamdulillah kita ni dah nak settle. Macam kita memang kita masak lambat sikit sebabnya kecil dia kena betul-betul panas. Kalau tak dia kembang. Kalau untuk nasi goreng dia akan ready, nasi lemak semua dia dah ready. Jadi kalau kata sampai pukul 7 ni dia dah waktu hati tau. Dia nak kena laju-laju. Jadi kalau lambat kita customer kita tu sentiasa berpuas hati. Memang ada isu sebelum-sebelum ni tapi kita dah perbaiki peringkat ke peringkat. Jadi korang minta maaf. Apa pun kalau kau rindu mak kau kena datang. Okey, ciao. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.